Tak apalah, Mak. Mak makan dulu, Mak. Cik sibuk ni. Mak makan mengabal. Cik makan kat luar. Waalaikumsalam, Mak. Hai, awak. Mak ajak makan ke? Allah, kira masa-masa macam ni tengah duk kerja banyak pula mak aku beli kata kat aku tau. Balik rumah makan nasi dalca. Nasi dalca? Aduh, piring mai. Sedapnya. Terliur aku. Allah, hang ni bila mai tambak-bak nasi dalca ni semangat hang berkobar-kobar ni. Hang fikir apa buat kerja lah dulu. Habis yang hang duk sebut buat apa, aku nasi dalca my favourite, you know. Tak apa macam ni. Kita buat kerja dulu. Bagi habis kerja-kerja kat sini dulu tak apa. Lepas ni aku bawa keluar apa, aku sendiri di belanja apa nasi dalca mamak mari. Baiknya. Tuan! Cakap pasal makan. Saya terus terasa lapar, Tuan. Lagi-lagi Tuan belanja. Tuan the best lah, Tuan. Weh, hang nasi dalca buat makan. Aku ingat hang kira jenis kaki orang tani ni. Misua ke. Tuan, kata satu Malaysia, Tuan. Bila nak makan tuan tidur pisang ke tuan apa? Ya Allah. Kenyangnya, alhamdulillah. Sedap betul orang belanja ni lain macam. Yalah, memang lain macam bila orang belanja makan silap bulan sudu garpu jadi sedap. Hai, cakap macam tak ikhlas ya. Astaghfirullahalazim, kau macam tak kenal aku. Aku bab makan ni aku memang selalu ikhlas Tapi aku nak beritahu kau satu cerita yang paling ringkas Kalau hari-hari kalau aku duk belanja macam ni atau ke lembu boleh lari Tuan, tak apa Tuan. Lain kali kami belanja, Tuan bayar lagi. 400 kali dah kau dengar ayat ni. Aku juga yang belanja. Hello? Nana. Aku dengar Azad dengan Peter ni. Kenapa? Hah? Dia ke? Dekat mana? Okey, kau datang sekarang. Siapa? Ada seorang lagi jadi mangsa Simba IC. Kes yang baik sikit lagi. Kawan dah. Mangsa walk. Mangsa maju. Tak habis-habis. Jom saya lebih banyak dulu.